daripada kiblat. Okey, kiblat kat mana? Depan. Ni, kiblat sini straight ni. Terus ni. Okey. Tapi Syahikal ni sekejap-sekejap dia pergi kepala dia ke sini. Dia tengok kawan sebelah, lepas tu tengok kawan kiri pula. Lepas tu tengok bawah, lepas tu tengok atas. Tengok atas mayang. Boleh ke tak boleh? Ha? Tak boleh. Okey. Dia punya formula dia selagi mana muka dan badan kita menghadap kiblat dikira sah. Tapi kalau kata Syahikal tiba-tiba pusing ke belakang, dia punya dada dah menghadap ke belakang kiblat, sah ke tidak sah solat? Okey, contoh okey, Syahikal cuba bangun diri. Okey, kau solat menghadap kiblat. Tengah sini. Kiam. Okey. Syahidah pun dengar ada orang kat belakang tu. Handsome Muhammad ni. Orang tengok macam tu. Batal tak solat dia? Batal. Sebab apa? Sebab apa batal? Muka dengan dada dia dah tak menghadap kiblat. Faham? Bila muka dengan dada dah tak menghadap kiblat, batal